Mengapa Selat Melaka sangat penting? Pertama sekali, Selat Melaka merupakan laluan air yang paling penting di dunia, bukan sahaja untuk Malaysia, malah untuk perdagangan global. Selat ini menjadi nadi utama yang menghubungkan timur dan barat. Mari kita jelaskan kepentingannya secara ringkas. Selat Melaka adalah laluan pintas terpendek yang menghubungkan Lautan Hindi dengan Lautan Pasifik. Ia menjadi laluan utama bagi kapal kargo yang membawa barangan dari China, Jepun dan Korea ke pasaran Eropah dan Timur Tengah. Ia juga merupakan laluan utama bagi kapal tangki minyak dari Teluk Parsi menuju ke negara-negara Asia Timur. Kira-kira 15 juta tong minyak melalui selat ini setiap hari. Selain itu, dari segi geopolitik pula, Selat Melaka menjadi rebutan kuasa-kuasa besar dunia untuk memastikan pengaruh mereka kekal di rantau ini. Contohnya, negara seperti Amerika Syarikat, China dan India mempunyai kepentingan dari segi keselamatan dan kebebasan. Bagi Malaysia, Indonesia dan Singapura pula, selat ini merupakan wilayah kedaulatan yang perlu dijaga daripada ancaman lanun dan pencemaran. Sebelum kita berakhir, ada satu fakta menarik tentang Selat Melaka ini, iaitu jika Selat Melaka ditutup, kos pengangkutan barangan dunia akan meningkat mendadak kerana kapal terpaksa melencong melalui Selat Lombok atau Selat Sunda yang lebih jauh.